Korang tengok aku punya hose ni. Dah berserabut guys. Yang ni pun dah season So aku dapatkan satu ni. Yang ni kalau dah pakai kan, gantung kat tepi korang punya dinding tu, memang kemas lah. Yang ni ada set hose reel Yang duduk rumah taman ke homestay kan, nak kekemasan kan, korang boleh pakai hose reel ni. Setiap pembelian dia korang akan dapat dia punya bracket ni. Bracket ni nanti korang boleh ikat dekat korang punya dinding tu. Dia ada lubang 4 kat sini kan. 1, 2, 3, 4. Skru dan wall plug disertakan sekali. Bracket ni korang boleh letak sini. Dia ada lock dia kat sini. So nanti bila kita dah deal dengan dinding, dia boleh bergerak guys. Ke kiri boleh, ke kanan boleh. Untuk sebelah belakang ni dia ada satu dia punya incoming ni, yang jenis menggunakan quick release ni. So nanti korang boleh ikat dekat korang punya pipe ni, direct. Okey, untuk dia punya hose depan ni dia ada stopper guys. Macam ni aku ambil yang jenis 20 meter tau. Panjang ni. Bila korang nak simpan balik, just tarik, dia akan menyedut nampak tau. Macam tu. Untuk sebelah depan dia ada hose juga. Yang ni untuk korang nak basuh kereta ke, dia jenis menggunakan quick release juga. Keluarkan saja. Nak siram pokok, kita boleh gunakan gun yang jenis macam ni. Masukkan. Okey, dia akan lock Center. Lepas tu dia ada full, flat, macam-macam. Shower ada, cone ada, nak jet pun boleh. Ini paling kuat dia lah. So yang aku ambil ni adalah 20 meter. Memang panjang guys. So yang aku ambil ni 20 meter, ni masih panjang guys. Yang mana dia punya halaman rumah tu jauh kan. Nak siram pokok bunga ke, nak basuh kereta pun tak ada masalah guys. So kalau kau minat dengan hose ni, brand daripada Bastech ni, letak dekat korang punya rumah kan, rumah taman, homestay ke, hose reel ni memang sangat sesuai lah. Tekan link kat bawah.